Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang anda bersama saya, pengacara anda, Nur Alicia Sofia dari Studio Best TV, TV PSS, SK Tengku Baryah, Kuala Terengganu. Pada hari ini, 12 April 2025, telah diadakan kursus kepimpinan pemimpin muda peringkat sekolah 2025. Kursus ini melibatkan pengawas sekolah, pengawas pusat sumber sekolah, pembimbing rakan sebaya dan pengawas SPBT iaitu seramai 120 orang. Slot 1, Ice Breaking yang disampaikan oleh Cikgu Nur Syarifatul Adibah binti Muhammad Yusof, Guru Bimbingan dan Kaunseling SK Tengku Baryah. Slot kedua, Pembugaran Peraturan Sekolah yang disampaikan oleh Cikgu Amir Fuhairah binti Muhammad, Guru Penolong Kanan HEM SK Tengku Baryah. Slot ketiga pula, ceramah sahsiah dan kepimpinan di sekolah yang disampaikan oleh Ustaz Faisal bin Ibrahim. Manakala slot keempat, aktiviti mengikut unit iaitu kenali tugas anda di sekolah. Slot terakhir, aktiviti dalam kumpulan iaitu simulasi tugas pengawas. Majlis penutup telah dirasmikan oleh Puan Guru Besar Cikgu Norzi Rahayu binti Jusoh, Guru Besar SK Tengku Baryah. Mungkin awak jelas lah selama ni, mungkin awak pergi kantin tu, awak sama naik dengan kawan-kawan awak yang lain yang Sekian saya melaporkan untuk Best TV. Best TV saluran informasi anda. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Best TV. Best TV terbaik.